So, tak payah dah korang nak beli mesin punch card ke, mesin thumbprint ke. Bang. Ya, saya. Abang pakai sistem apa dekat Oppa Suzu ni? Oppa Suzu ni kita mestilah pakai Big Post system. Ni dia Big Post system. Bagus sangat ke Big Boss ni bang? Mestilah. Nak tahu apa dia? Sebab senang staff saya nak clock in ke apa nanti. Okey, dia ada special dia boleh clock in dekat sini terus. So siapa nak masuk, siapa yang datang boleh clock in terus. Add attendant. Nampak? Masukkan PIN terus dapat. So dekat sini kau boleh nampak tekan PIN lah, contohlah 0000 kalau ada. Kalau tak ada tak ngam lah in atau out. Kalau in out, so dah akan keluar lah. So tak payah dah korang nak beli mesin punch card ke, mesin thumbprint ke, dekat sini dah senang. Setiap bulan pula kiraan gaji dia macam ni. Senang saya tunjuk kat korang. Nak mudahkan korang semua. Dia dah dapat detail-detail terus. Senang, saya tak tipu korang. Korang kalau dah pakai Big Post system ni, korang dah tak ada rasa nak tukar lah. Okey. Contoh, attendant. Ini attendant yang kita dapat daripada kita boleh convert ke PDF. Semua dah ada kat sini. In, out, nampak? In, out. Lepas tu total hours. Dekat sini kita boleh dapat dah total hours dia. So total 120 jam macam tu. Kan mudah korang nak kira gaji. So macam mana? Korang dah ada sistem belum? Kenalah ada sistem. Kita sekarang dah zaman moden. Kalau menu ni susah nak kira. Nanti ada yang ada tersalah kira. Kalau yang macam ni confirm ngam. So korang ada belum ni? Belum lagi? Lama. Pilihlah Post system cepat-cepat. Big Post ni pilihan yang terbaik untuk korang.